DJ Lloyd Drop Remix. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Setelah sekian lamanya kita tak buat video ride kan, hari ni rasa macam motor ni pun dah lama tak bawa. Dah lama sangat terperuk dekat rumah. Bersawang dah. Paling jauh pun kita pergi pergi mana je? Kulai. Kulai je. Lepas tu tak ada bawa lagi dah. So hari ni kita nak pergi jalan-jalan mana-mana yang tempat yang kita boleh jalan lah. So selamat menonton video dan enjoy. Kita bertemu di jalan yang berbeda, mungkin takdir yang membawa kita dalam dunia yang penuh dengan mara. Kau hadir memberi cahaya, tak perlu kata kita fahami. Persahabatan ini lebih dari janji, bersama kita hadapi segala. Kau kawanku selalu di sisi. Kira masa dalam suka, dalam duka, kau ada memberi semangat, bersama kita menempuh segala. Tak perlu waktu yang lama, hanya sekejap kita sudah tahu. Kau hadir membawa harapan, menjadi kekuatan dalam kelemahan. Tak perlu kata kita fahami, persahabatan ini lebih dari janji, bersama kita hadapi segala. Kau kawanku selalu di sisi. Kau kawanku tak kira masa, dalam suka, dalam duka, kawan duka, kau ada membuka. Kau kawanku tak kira masa, dalam suka, dalam duka, kau ada memberi semangat, bersama kita menempuh segala. Kau kawanku tak kira masa, dalam suka, dalam duka, kau ada memberi semangat, bersama kita menempuh segala. Mungkin dunia tak selalu adil, tapi kita saling menyokong. Tiada yang bisa meruntuhkan persahabatan yang tulus dan kuat. Kau kawanku tak kira masa, dalam suka, dalam duka, kau ada memberi semangat, bersama kita menempuh segala. Kau kawanku tak kira masa, dalam suka, dalam duka, dalam duka. Kau kawanku selamanya, selamanya. Kau kawanku bersama selamanya.
We pack our bags and hit the road. With every step a new story unfolds. The world is wide, but here we are, chasing dreams no matter how far. From the mountains high to the oceans deep, we'll share the moments, we'll make memories to keep. No need for a map, we just go with the flow. Wherever we go, together we'll grow. Travel together side by side, through the sun and the pouring rain we'll ride. Hand in hand we'll find our way. Every new adventure feels like a brighter day. Through cities bright and deserts wide, we'll keep moving, nothing to hide. From sunrise to the starry night, we'll dance to life, everything feels right. From the mountains high to the oceans deep, we'll share the moments, we'll make memories to keep. No need for a map, we just go with the flow. Wherever we go, together we'll grow. Travel together side by side, through the sun and the pouring rain we'll ride. Hand in hand we'll find our way. Every new adventure feels like a brighter day. Let's wander the world, just you and me, exploring new places, setting our spirits free. No destination, just the journey ahead. As long as we're together, we'll follow the thread. Travel together, side by side, through the sun, pouring rain, we'll ride. We'll ride. Hand in hand, we'll find our way. Every new adventure feels like a brighter day. Travel together, forever we'll be. In every moment, you and me. As long as we're together, the world is ours to see. Okey je. Dia dan gadget barunya. Sekarang because on the bikes dah ada cameraman yang kedua. Ini kalau video aku terjadi. Tak tahulah nak cakap macam-macam dia punya gadget. Don't judge book by the cover. Macam-macam tengok usahanya untuk menghasilkan video yang menarik. Don't play ya. Don't play ya. Tak apalah, kita cuba. Demi menghasilkan konten yang berkualiti. Dia newbie kan. So kita cuba buatlah apa yang terbaik. Pelaburan.
Pelaburan. Pelaburan, jangan peleburan Ni pelaburan, bukan peleburan. Kau tengok dia bergerak. Dia bergerak sendiri. Yo. Nampak ada apa? Nampak ni apa? Inilah musang berbulu ayam. Okey, kita dah sampai dekat lokasi nak makan-makan tengah hari. Sebenarnya kita nak pergi kedai ni. Kedai Kak Ani ni, tapi dah roboh. Mungkin dia dah pindah kedai. Kalau korang tengok pemandangan dekat sini, cantik betul. Nampak tak? Nampak tak? Ini tempat parking boat kot, boat nelayan rasanya ni. Tapi kalau petang-petang mesti ada sunset. Sunset kan? Kalau matahari terbenam, sunset. So kita akan makan dekat kedai Danish tu. Danish asam pedas. Mudah-mudahan kena dengan selera lah. Tapi kat sini banyak kedai asam pedas. Cuma pilih je lah yang mana-mana. Tapi rasanya semua insya-Allah sedap lah. Hari tu saya sadik makan kat situ. Tapi Pak Daud tak buka hari ni. Ingat nak jumpa Pak Daud yang tempat Syed Saddiq makan tu. Tapi tak buka, tak apa. Kita pergi kat Danish pula. Okay. So, jom kita tengok apa makanan yang sedap kat situ. Limau ais. Limau ais kurang manis. Kurang manis. Satu kurang manis. Kepala dia kurang biru. Ganti dah kepala dan kembung ni. Dua. Sayur. Boleh? Dah tak banyak dah tinggal. Apa nak tinggal dah? Sampai 25 Mac, dia dah pergi hotel 25 dah tak boleh. Kalau kita buka taman. Kalau datang tak ada tinggal lah. Mana yang buka? Nak buka ada kemas, semua ada kemas. Nak clearkan kawasan ni? Sebelum 25 Mac. Dia buatkan bangunan khas Ini first time datang. Keluar. Okay. So hari ni kita dah sampai dekat rumah Parik Shower. Kita nak makan asam pedas lah. Tapi tempat yang kita nak pergi tu tak ada. Tak buka. Di depan ni pula. Jadi kawasan ni memang kawasan yang banyak jual asam pedas. So pilih je lah mana-mana yang nak. So hari ni kita ada ikan merah asam pedas dengan dia punya side dish ni lah. Apa tu kena call? Kita ulang kita. Boleh minta kuah ekstra tak? Jalan berikan je nanti aku nak save itu punya berikanlah kalau Tak. Dah. Dia tulang. Macam mana? Okey. Tak. Tapi bangunannya tak ada dah apa ni. Kalau tak dia pindah ke apa nak
kedai kat belah taman tu dia cakap. Walaupun saya tak tahu kat mana yang sebenarnya. Kedai nombor 4. Juga sedap. Sebenarnya sedap. Boleh selfie kan? Ni lebih kurang pada testing je tau. Kita orang tengah nak membiasakan diri dengan gadget-gadget yang baru dimiliki. Okay. Jadi kalau video ni nampak macam newbie-newbie tu memang newbie lah. Tak pernah guna gadget sebelum ni. Dia guna handphone je. Dia ni guna handphone saja, tapi kita nak cuba upgrade sikit kepada yang lebih berteknologi sedikit lah. Okay, tapi yang untuk permulaan ni memang akan nampak awkward lah. Macam tak biasa. Tu betul biasa lah normal. Kita nak membiasakan diri dulu. Harap-harapnya tak bosan lah nak tengok Kalau video quality tu macam kurang ke, macam awkward sikit ke, tu maafkan lah. So, lepas ni kita nak pergi mana tak tahu lagi. Ikut kata hati. Ikut arah angin. Baling daun terbang mana ikut. Kita ikut je mana yang nak pergi. Tu tengoklah kita pergi mana depan ni. Jom. Okay. Let's go. Jom pakai apa? Aksesori. Kalau naik motor macam tu lah. Kalau naik kereta buka pintu masuk kereta je. Kalau naik motor nak pakai helmet, nak pakai aksesori, nak pakai sarung tangan, nak pakai jaket, nak pakai itu, pakai ini. Kan. Jom. Kat sini rupanya tempat baru dia orang. Lawa juga lah tepi pantai, tepi laut lah. Lagi proper lah. Sebab tu dalam tu ada Pakcik Daud punya signboard. Dalam tu ada asam pedas Pakcik Daud punya ni, banner. So nanti tempat yang kita orang makan tu dia akan pindah ke sini. Ada surau, ada tandas. Lebih proper lah. Ingatkan jauh daripada pantai, tapi memang betul-betul tepi pantai. Walaupun pantai dia sedih, lumpur-lumpur, tapi dia cantik. Tu ada burung, ada pokok bakau, ada tinjau. Lebih baik lah, lebih bagus sebenarnya kat sini. So nanti next month kalau korang nak datang makan dekat Muar ni, rasa dah pindah ke sini dah. Semua kedai-kedai yang tepi laut, yang tepi tempat parking boat dah lebih proper. Ni best, angin pun kuat. Ada tempat pemandangan kanak-kanak, ada gerai jual-jual. So dia bertumpu kat sini lah. Alhamdulillah, menarik juga. So, next month kena datang lagi tengok apa perubahan kat sini.
Laman Bakau, Parit Kasim. Tapi macam baru buat kot. Ya, dia ikan belacak. Sepak ikan belacak dia. Ni air surut ni. Tu sedapnya angin. Ada jalan masuk kat situ. Kita nak tengok dalam sikit. Masuk ada apa. Dia dah warning korang jangan datang sini nak ambil siput sedut, tahu tak? Siput sedut di sini terpelihara. Air surut. Macam-macam pokok ada. Ni tengah under construction ke apa tak tahulah. Tapi kau nak jalan ni jauh juga rasanya ni. Kameraman kedua. Lenggadai. Dia nampak macam tu kot. Apa namanya kat Johor tu apa? Yang penghujung benua Asia tu apa? Oh tu. Dekat Pontian tu Tanjung Piai. Tanjung Piai. Tidak tahu dah berapa lama dah ada buat benda ni. Ini letak handphone kat mana-mana kan. Kita letak macam video. Tiada bintang, tapi kau hadir beri terang. Biar dunia cuba pisahkan, cinta ini tetap bertahan. Kita jatuh, kita bangun, takkan pernah berpaling arah. Selagi nafasku masih ada, kau dan aku satu jiwa. Kau dan aku dalam satu rasa, menjadi nyawa di setiap langkah. Mencintai. Masa lalu tak bisa ubah apa yang kita dengar kini. Setiap luka jadi saksi betapa kuatnya janji ini. Kita jatuh, kita bangun, takkan pernah berpaling arah. Selagi nafasku masih ada, kau dan aku satu jiwa. Kau dan aku dalam satu rasa, menjadi nyawa di setiap langkah. Walau badai datang melanda, aku tetap setia bersama. Karena cinta ini saling mencintai. Dunia mungkin tak faham apa arti sebenar cinta kita, tapi biar mereka bicara, kita tahu siapa kita.
situ. Lepas tu hujan, kebetulan hujan. Nampak ada kedai cendol, kita makan cendol kat sini. Tak jauh je pada simpang Farid Jamil. Dia tak ada dalam location pun. Tapi sebelum sampai pada simpang tu akan nampak masjid. Sebelum masjid tu ada tempat ni. Ada kedai makan. So kita tak tahu, kita nak balik dah. Bismillah. Okay, kita nak balik dah. Kau datang dengan senyum manis, tapi hati penuh racun. Sulit kulihat setiap kata yang terucap mulus, tapi aku tahu kau cuma menyakiti. Kau puja dirimu sendiri, menginjak orang lain tanpa peduli. Tapi aku mulai melihat ada yang salah di balik mata itu. Bayang toksik tak akan ku biarkan kau hancurkan segalanya dengan kata-kata. Aku lepas dari belenggu ilusi, tak lagi jadi korban permainanmu. Di balik topeng kau sembunyi, menutupi luka yang kau cipta sendiri. Setiap janji hanya kata kosong, tak pernah ada yang sesuai kenyataan. Kau puja dirimu sendiri, menginjak orang lain tanpa peduli. Tapi aku mulai melihat ada yang salah di balik mata itu. Bayang toksik tak akan ku biarkan kau hancurkan segalanya dengan kata-kata. Aku lepas dari belenggu ilusi, tak lagi jadi korban permainanmu. Sendiri meninggalkanmu, tak ada lagi toksik yang meracun hidupku. Aku temukan jalan baru untuk bahagia. Tak akan ku biarkan kau hancurkan segalanya dengan kata-kata. Aku lepas dari belenggu ilusi, tak lagi jadi korban permainanmu. Bayang toksik kini hilang, aku terbang bebas tanpa beban. Kau hanyalah masa lalu, aku kembali menemukan diriku. Tempuhi sebuah perjalanan, mencipta satu pengalaman. Dua jiwa bersatu hati, itulah kami, Bakers on the Bike. Setiap detik perjalanan ada cerita tersendiri. Demi pengalaman hidup, coba sesuatu yang baru, itulah kami, Bakers on the Bike. Bakers on the Bike. Dalam setiap pengembaraan, temui nilai persahabatan. Dari kenalan menjadi keluarga, membina ukhuwah berpanjangan. Suka duka perjalanan, terpahat diingatan selamanya. Memori indah yang tercipta, tiada ulangan dan gantinya. Setiap detik perjalanan ada
bercerita tersendiri demi pengalaman hidup. Coba sesuatu yang baru, itulah kami, Bikers on the Bike. Bikers on the Bike. Dalam setiap penyamaran temui nilai persahabatan, dari kenalan menjadi keluarga, membina ukhuwah berpanjangan. Suka duka perjalanan terpahat diingatan selamanya. Memori indah yang tercipta, tiada ulangan dan gantinya. Setiap duka perjalanan terpahat diingatan selamanya. Memori indah yang tercipta, tiada ulangan dan gantinya. Dan gantinya. Setiap duka perjalanan terpahat diingatan selamanya. Memori indah yang tercipta, tiada ulangan dan gantinya. Setiap duka perjalanan. Nak turun pun. Alhamdulillah dah sampai rumah. Panas-panaskan enjin. Kita pergi Muar, tujuannya nak pergi makan je. Lepas tu dah makan, saya dah tengok tempat yang best. Tapi Muar tak banyak sangat lah kot, sebab tak buat research pun, main jalan je. So sekian video untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Assalamualaikum. Bye. 道の途中で私は早く滑り出す黄色いのさ、私の夢のバイク